Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Buat maaf zahir dan batin buat semua warga SK Kedai Bulu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penat sebulan kita berpuasa, akhirnya kita akan bergembira. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga SK Kedai Bulu 1 bagi tahun 2026 bersamaan dengan 1447 Hijrah. Mohon ampun, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada yang mengenali diri ini. Semoga Syawal kali ini memberikan kegembiraan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua warga SK Kedai Bulu 1 dan kepada mereka yang mengenali diri saya. Semoga Hari Raya tahun ini memberi kenangan yang indah kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami para pentadbir SK Kedai Bulu 1 mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kami dari unit prasekolah SK Kedai Bulu 1 ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami guru-guru SKKB 1 mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Panitia Pendidikan Islam mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Kami AKP SK Kedai Bulu 1 mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili Pengawas Sekolah Kebangsaan Kedai Bulu 1. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua guru-guru dan rakan-rakan. Sambil kita bergembira, marilah sama-sama kita saling bermaaf-maafan antara satu sama lain. Semoga raya tahun ini membawa keceriaan kepada kita semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya selaku penolong ketua pengawas ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga sekolah. Semoga dengan sambutan Hari Raya ini dapat mengeratkan silaturahim serta dapat mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Marilah kita terus menjaga adab, mematuhi disiplin sekolah dan menghormati guru serta rakan-rakan yang lain. Sekian, terima kasih. Kami EJK Tertinggi Pengawas Sekolah Kebangsaan Kedai Bulu 1 ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga rakan-rakan bergembira di Hari Raya nanti. Maaf zahir dan batin. Kami warga sekolah Bulu 1 mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kami wakil pengawal keselamatan SK Kedai Bulu 1 mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.